Ada sebab kenapa nenek menangkap hantu dan masukkan ke dalam botol kicap. Kalau dibuka, satu kampung pasti tidak selamat. Terpekik, terlorong, badan dihimpap. Santau merasuk hantu dalam botol kicap. Dadahku kirim berita tu kan bagus tu rindumu keroncong perut yang kosong isi sebelum bertembung berhubung sebelum melopong ikut ronggeng cukcak bernada lenggang lenggok sedozin wahida senada irama seluruh lautan segenap pelusuk menusuk hingga ke hatinya pasti selasi senandung lenggoknya keroncong sampai ke lampu ya angin. Keluar dari tubuh ni. Kenapa kau selalu kacau dia, ha? Sengaja aku punya. Dah kena rasuk balik anak aku ni. Tolonglah, Nek Pa. Tolonglah. Kau ni sabarlah. Kau tak nampak ke apa yang kau buat tadi ni? Okey. Kau ni, buat apa kau ada kat badan dia ni? Ini mesti ada jantan kacau dia ni. Kalau jantan ngorat dia, setan dia datanglah kat dia. Oh, ini bukan setan. Ini sawan. Kesian. Rupa cantik. Tapi sawan. Dah, kau pergi ambil botol di dapur. Botol apa? Botol susu ke, Nek Pa? Apa barang botol susu? Botol sos lah. Benda ni kan takut dengan sos. Kau ni lembab lah. Sos cili ke sos tomato? Sos, kecap, smoke, BBQ. Yelah, saya pergi ambil. Cepat. Keluar kau. Tinggalkan tubuh ni. Hei, kau dengar sini. Datuk Keramat. Pekan Tinggi. Kalau kau nak selamat, baik kau pergi. Mawar berduri di tepi perigi. Kau nak buat apa dengan putri? Nepa ni kan single lagi. Kau tinggalkan tubuh ni. Pergi! Ha! Hei! Aku nampak kau keluar tadi. Kau pergi mana, ha? Aku sini. Hah? Aku sibuk-sibuk di sini. Kau boleh makan biskut di sana, ya? Hei, apa kau mau? Ini bukan jenis kau. Bukan keturunan kau. Kau jangan bawa dia pergi. Kau apa sibuk? Aku kenal dia dari kecil. Dia milik aku. Kau bukan bangsa dia. Dia pun bukan bangsa kau. Kita kan satu Malaysia. Apa kisah dengan bangsa? Hak kami. Ini hak kami. Kau jangan bawa dia pergi. Kau lepaskan dia. Hei orang tua. Kau jangan nak belagak pandai. Semua orang tak suka kau. Anak cucu cicit kau pun tak suka kau. Ada hati nak ala aku. Masuk balik ya. Datik kau. Manalah Syidah ni? Lambat betul ambil botol sos. Syidah! Cepatlah! Ya, kejap. Alah. Mana botol sos? Botol ni melekit. Saya takut hantu tu tak boleh masuk. Saya cucilah dulu, Nek Pa. Kau dengar sini baik-baik ya. Aku perintahkan kau masuk ke dalam botol ni. Cepat! Kuat lagi! Lagi! Macam tu! Selamat kau. Jom lah. Saya nak pergi kampung sebelah sekejap. Nak beli sos. Jangan pergi kampung sebelah nak beli sos. Kampung ni tak ada ke? Kedai dekat kampung kita ni, sos dia habis. Jadi nak tak nak saya kenalah pergi kampung sebelah sekejap. Ya. Tak jauh ke?
bagi saya tak adalah jauh. Tapi bagi Akil mungkin jauh kot. Tak apalah. Macam tahu kita mana? Akil? Tak apa. Saya boleh pergi sendiri. Lagipun, saya takut kalau Akil tak biasa pula dengan kampus sebelah tu. Tak apalah. Kalau tu hati-hati tau. Saya pergi dulu ya. Terima kasih atas makanan. Apa? Sos pun boleh habis? Pa. Apa halnya kamu nyelap je rupanya dengan senapan kontoknya ni? Nek Pah ni nak balik. Tadi pergi rumah Sidah. Anak dia kena kacau lagi. Pergi ambil botol ni. Semalam tertinggal. Ata, kali ni apa pula halnya? Entahlah tu. Hantu kali ni. Debak macam Ton Ram. Rambut putih, baju pula warna pink. Hodohnya, tak tahu nak cakap lah. Apa ini dah? Kali ni kamu tengok oleh budak tu. Aku lama dah tak jumpa dia. Kali terakhir aku jumpa dia ujung sungai tu. Aku tengok dia berdepuk-depik seorang. Kesian kat dia. Sawan tu. Harap rupa je cantik tapi sawan. Pah. Tak elok cakap apa itu. Ya tak ya juga tu ya. Nanti orang kata mulut Nepah ni macam mulut longkang. Oi! Alah, makan tak ajak. Patutlah kita dapat ajak dia ni. Lapar makanlah sendiri. Alah, orang gurau tak boleh. Kil! Kil nak makan apa? Nasi ayam, nasi goreng, nasi daging, burger, bihun, mi kuetiau. Nasi goreng ayam 3. Tak payah. Aku tak bagi kau orang order. Kil, nak makan apa? Pak Jabik, apa yang diorang ni order tadi, bagilah, bagi. Saya punya... Saya dah makan dah tadi, Pak Jabik. Bagi yang ringan ada tak? Kopok ada lah. Kopok lah. Kopok siap. Kil, rumah kau mana pernah ada makanan? Kau makan kat mana? Kita je lah. Itu orang temuan TV tu. Mana semua orang? Kenapa tak ada orang? Baik. Tak ada orang? Kami 3 depan hang ni bukan orang. Hantu. Biar apilah ada orang kata ada orang. Hang kalut sangat pasal apa? Ada share dengan Pak Jabik kau nak tanya hang ni. Hang duk risau sangat ni. Apa ni pergi pagi buta pula dah. Ni pagi ke tengah hari ni? Tak lah. Apa ni? Ini kedai makan lah. Bukan perpustakaan tau. Dia tidak bertakak je lah kau ni. Ni, kau ropok. Cantik. Memandangkan dari kedai aku tak berapa nak ada orang. Apa kata kita buat grup WhatsApp? Aku boleh jadi admin. Aku boleh hantar info-info terkini pasal kampung. Ini namanya kopok. Ai, Pak Jabik. Alamak. Sorry lah aku pagi tersasul. Saya tak kisah nak makan, tapi sos. Saya nak sos. Aduh. Aku allergic betul lah pasal sos-sos ni. Kau orang tu lah pasal. Tengoklah buletin kampung. Tengok buletin. Dengar apa orang nak cerita. Cerita terbaru sekarang ni. Botol sos dah tak ada. Dia rembat dia Nepah kau. Dia borong maksimum. Habis semua lah. Nepah tu siapa? Dah 3 minggu kita kat sini baru nak tanya Nepah ke. Ni aku cerita dengan kau. Dalam kampung ni, kalau kau jalan seorang-seorang, kau ternampak seorang perempuan. Tua tau. Bukan muda, tua. Bawa pula apa tu? Tu, senapan kontot. Lepas tu kerja dia apa? Dia ambil hantu-hantu ni semua, dia masuk dalam botol. Dulu pakai botol kicap. Standard lah, benda baru nak siap, benda baru nak buat kecil. Sekarang dah besar. Dah online pun dah lambat-lambat. Jadi botol tu habis. Bila botol tu habis, dia pula internet ke apa, ke apa, dulu tak tahulah. Dia dapat pula satu idea lagi. Botol sos dia pakai. Aduh. Sekarang ni, sos pula nak letak kat mana? Botol dah tak ada. Kau tengok. Cuba kau fikir. Ni lagi satu yang paling dahsyat sekali ni. Kalau botol sos dah habis, tak pakai botol tu. Cuba fikir. Nak pakai botol apa? Dah kali botol susu budak tu lah apa lagi. Jadi tak menyusu lah anak kita lah kali. Alamak. Ni, besar ni. Kau 4 kali, 5 kali ni menyusu. Tak tahulah aku. Habislah kau. Aduh, aku tak tahulah kampung ni.
Tahu aku cakap tu. Kau kenal ke Nek Pah tu? Ush, hang ni, Kil. Satu kampung dah kenal Nek Pah. Takkan tak kenal. Nek Pah tu seorang... Dia perempuan tua yang ragut. Nanti aku kenal sendiri lah. Ni, Gil. Kalau kau jumpa Nek Pah tu, tiba-tiba dia Ajus nampang kontok dekat kau kan. Kau buat tak tahu je lah. Itu mungkin sebab dia takut kau nak cuci botol dia. Ha. Yalah tu. Kalau kau dengar bunyi orang menembak kan. Tak ada orang lain tu. Dah tak syak lagi lah. Itulah orang kan. Itulah orang yang digolah Nek Pah. Alah. Nanti bunga. Sampai dah pun? Tok. Ni kelapa ke batu, Tok? Aku rasa lah kan, dalam kelapa ni mesti ada tombong yang besar. Itu pasal dia borek. Kan tu kan? Tombong? Alah, tombong isi dalam kelapa tu lah. Alah, susah nak cerita dengan dia ni lah. Dah, jangan nak meramu. Apa pun tu ucapkan terima kasih banyak sebab bawa Nyo tu datang kemari. Nanti Tok belanja koma dekat warung Pak Jabib. Tu. Niat tu bagus tu. Niat tu dah cantik lah. Niat tu dah betul dah tu. Nak belanja kami semua makan kat kedai Pak Jabib. Tapi kami 3 je. Akhir tak payah. Sebab dia bukan buat apa pun. Dia memang tolong. Dia tolong tengok saja. Banyak cantik muka korang. Habis tu siapa yang banyak pokok ni? Aku kan? Tok, macam ni lah manusia tu. Macam ni lah. Yang depan mata yang baik-baik, dia buat tak tahu je tu. Yang teruk-teruk, yang tak nampak, digembar-gemburkannya. Woi, digembar-gemburkannya apa? Ha? Ni nyok tu. Orang kutip ke bawah lah. Yang habis gatal piaragas buat apa? Tok, cerita pasal warung Pak Jabib ni tu. Tadi kita orang pergi makan kat warung Pak Jabib. Saya ada minta sos. Pak Jabib kata sos dah habis tu. Dah habis. Semua Nek Pah dah ambil tu Nek Pah tu. Asal ni? Bukan kata dengar. Tok jumpa sekali dengan Nek Pah. Nampak gayanya kampung kita ni dah makin menjadi-jadi ya. Maksudnya apa tu? Menjadi-jadi hantu ke? Apa? Weh, apa cakap macam tu? Kau ni, biasalah Tok Dalam dunia kita ni ada benda-benda mistik. Dan nak kat kampung ni, hanya manusia je yang tak boleh tengok dengan mata kasar. Kecuali kalau hijab mata dia dibuka. Weh, muka tak cerdik, tapi otak cerdik. Itulah aku. Apa kau cakap ni? Dah. Apa semua. Begini, Tok nak berkhabar dekat koma semua. Kalau dengar benda meletup, buat no hand aja. Buat tak tahu je lah. Buat dia. Cakaplah. Hand. Semua tu, Nek Pah tengah buat kerja. Ya? Dah lupakan sekejap tu. Ini, Nyo ni kupas. Lepas tu, kukur. Nak ambilkan isinya, Tok nak jual. Tok. Tadi penjajahan kita sudah datang buat sini je. Mana ada Tok suruh kupeh ke apa ke? Kita ni manusia biasa. Mana ada hitam putih pun. Udah buat kerja cepat. Ni nak senja dah ni yang tak sempat pula. Kau ni siapa? Kalau kau jumpa Nek Pah tu, tiba-tiba dia Ajus nampang kontok dekat kau kan. Kau buat tak tahu je lah. Itu mungkin sebab dia takut kau nak cuci botol dia. Kau siapa?
Akil. Aku tengok kau. Asyik mengintip-ngintip. Mengintai-ngintai aku dari tadi. Kenapa? Kau jangan ingat aku tak nampak. Kau sekolah dengan aku dari tadi. Kau nak apa? Aku ni dah tua dah. Kau ni tak ada test lah. Tak. Saya bukan mengintai, saya bukan mengendap. Saya cuma terkejut sebab bunyi tembakan tu kuat sangat. Saya orang bandar. Orang luar, bukan orang kampung ni. Saya tinggal dekat rumah ni. Ni, rumah ni. Oh, sorry lah. Aku tersalah sangka lah tadi. Aku ingatkan kau ni sekolah dengan aku. Aku ni kan ramai peminat. Lagipun orang tua macam aku ni memanglah mudah menyelap. Dahlah. Kau pergi masuk. Aku banyak kerja nak buat kat sini ni. Tapi saya... Apa lagi? Aku kata pergi masuk sekarang! Ini lauk 5 bintang. Nek, ini bukan 5 bintang. Ini 5% punya lauk. Hei, kau jangan banyak cekadak. Mak kau dah berpuluh tahun tak balik mencengah aku. Alih-alih bawa balik mangkuk ni ke sini. Nenek ni sampai hati cakap macam tu. Saya ni bukan mangkuk. Saya cucu nenek. Mana aku tahu kau ni siapa, nama apa, bapa kau siapa, asal daripada mana. Tengoklah tu, tengok. Berapa kali nak cakap? Berapa kali nak ulang? Nama saya Apple. Ada apa kisah? Kau dengar sini ya. Dekat kampung ini, dekat rumah ini, ada peraturan. Kena ikut. Peraturan? Nek, ini rumah, bukan sekolah nak ada peraturan. Dengar sini. Nombor 1, kau tidak dibenarkan keluar rumah. Merayau-rayau waktu senja. Maknanya, selepas waktu maghrib, kau kena ada di rumah. Tak apa. Lepas isyak boleh kan? Tak boleh. Sekalipun sebelum subuh. Nombor 2. Kau nampak tak bilik tadi yang ada selipang merah? Ada perasan. Kau ingat, jangan sesekali, 2 kali atau berapa kali kau berani nak masuk ke dalam bilik tu. Lah, kenapa pula? Biliknya kot. Kau dengar sini ya. Kalau kau tak boleh ikut cara aku, kau boleh ambil beg kau dan berambus pintu sana atau pintu sana. Faham ke hidup? Faham. Nek, saya nak tanya nenek lah. Dari tadi lagi nenek ni terjerit-jerit. Kenapa? Kita ni dalam rumah. Bukan camp askar. Eleh, dia nak mengajar kita pula. Kau dengar sini ya. Pinggan sebiji pun kau tak boleh basuh. Pemalas, otak batu, hati kayu. Kau tak payah makan. Kau pergi naik tidur. Pergi. Nenek. Apa bebek ni? Kau nak lari ya? Tak. Kau nak balik ya? Tak. Senanglah mak kau kata aku. Tak reti nak jaga cucu. Betul. Kau masuk. Tak nak. Masuk. Tak nak. Kalau tidak. Baik, masuk. Degil siapa lah yang dapat ni? Apa istimewa bilik ni? Selempang merah. Packing macam gula-gula. Epah, Ton
Tolonglah, Nek Pah. Ni daripada subuh tadi duk meracau ni. Saya rasa setan dia masuk balik ni dalam badan dia ni, Nek Pah. Aku dah cakap dah. Ini bukan setan. Ini sawan. Aish, ada yang dah lepaskan lah ni. Lepas apa pula, Nek Pah? Apa lagi? Hantu yang dalam botol sos kat rumah aku tu lah. Hei, kau ni Syida. Patutlah anak kau ni lemah semangat. Siapa pula lah yang memandai-mandai keluarkan dari botol tu? Aku dah tutup ketat dah. Kau pun nampak ke Syida? Aduh, nenek. Kreatif dah kreatif. Tapi kurang bijak. Ini mencuri masuk ni habis. Apa? Buat apa botol ni? Kalau ia pun nak jual, letaklah bawah rumah. Tarut. Kain kuning, kain merah. Kayu cacat dalam ni. Kalau tabur, mesti ada duit. Benda ni. Ini tak lain tak bukan cucu aku tu lah. Aku dah cakap dah. Jangan masuk. Jangan masuk. Pandai-pandailah pula masuk Lagi mana pula ni, Nek Pah? Aku nak pergi cari si mangkuk tu lah. Tak ada kerja orang lain dah. Ini mesti kerja dia. Oh iya pun. Settlelah masalah saya ni dulu, Nek Pah. Dah penat dah saya pegang dia dari pagi tadi. Ya tak ya juga ya. Kita settlekan Minah ni dulu. Dalam bulan ada siput. Siput sedang dibuat kerabut. Kau datang, aku tak jemput. Apa hoda merah jamu. Masuk! Jangan degil! Masuk! Bagus! Dah selesai dah. Nak pergi mana pula tu? Pergi mana lagi? Aku nak cari cucu aku tu. Degil macam tu. Nanti-nantilah aku jumpa kau ya. Aku balik dulu. Yalah, Nek Ni Pah. jangan lupa. Kata, Nek Pah. Ayah tak ada kasih-kasih lah. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang buka botol tu? Nak una rendam mana salah baik? Aku kira sampai 3. 1, 2, 2,5, 2, 3 suku. Mana kau pergi? Kau ingat tak apa cari badak? Ampun. Kenapa kau buka botol tu? Tak sengaja, Nek. Kau tahulah kita semua ni dalam bahaya. Hantu tu dah terlepas dah. Hantu? Terlepas? Maknanya memang betul lah dalam botol tu semua ada hantu. Tapi, hantu apa, Nek? Ish, kau ni sengalah. Hantu yang dalam botol sos tu lah. Yang berangan nak jadi Hello Kitty. Sekarang
Sekarang kau jangan cakap banyak. Kau pergi masuk sebelum aku masuk ke dalam botol. Huh. 1, 2, 3, 4. Wish, banyak betul. Tapi betul keadaan tu. Goncang sama dia. Ini botol panjang. Tantah hantu pocong kot. Kalau jatuh ni sakit kepalaku. Oh, menjegitlah nanti nenek kebayang tu. Sebaik. Nepa! Kau lagi! Kau ni nak apa? Nepa janganlah marah-marah, Nepa. Apa dia? Cepatlah cakap. Aku nak balik cepat ni. Yelah, tunggulah kejap orang nak cakap ni. Kau ni nak apa? Sebelum aku tembak kau, baik kau cakap apa yang kau nak. Nepa. Nepa tak kat batu ke tadi? Hai! Kau tak perlu tahu. Saya kena tahu. Eleh! Kau siapa? Kau spy? Tak, bukan. Selama ni saya tak pernah tengok orang tangkap hantu. Itu yang nak tahu tu. Dah. Kau masuk. Jangan kacau kerja aku sebelum aku kerjakan kau. Nekpa, cerita je lah. Nekpa bukan susah pun cerita. Dah. Jangan kacau aku. Batam hingga hirutan po. 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 Nekpa, cerita je. Saya nak tahu juga. Cerita je lah, Nekpa. Fish! Nekpa! 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 Ceritalah, Nekpa. Nekpa, tolonglah cerita. Ceritalah. Aku kata tak boleh. Tak boleh lah. Aduh, asal? Kau tengok. Kau ikut sampai rumah aku ni. Nanti apa orang kata? Kau pergi baliklah. Lagipun tempat ni tak sesuai untuk kau. Okey. Saya balik. Tapi sebelum saya balik, Nekpa cerita sikit je. Hei! Nekpa ada! Nekpa! Ya Allah, Nekpa. Risaunya hati saya ni, Nekpa. Yang kau menyelap ni kenapa, Syida? Relaxlah. Aku ni baru saja balik dari tangga hantu. Puteri dah hilang, Nekpa. Dah hilang? Epa! Keluar kau! Sini! Explain now! Apple apa? Tak sengaja. Tak sengaja? Kau tahu dah kita semua ni dalam bahaya. Ketua hantu dah terlepas. Puteri dah hilang.
I'm sorry, Mak Puteri. Puteri mandi. Kau pergi masuk bilik. Kau kunci. Kau jangan keluar. Sekarang. Masyidah, kita pergi cari Puteri. Mau kita. Apple. Siapa tu? Apple. Sini. Tak maulah. Nenek tak kasi keluar lah. Mana ada nenek? Dia dah keluar dah. Lah. Kau ni siapa? Macam mana boleh ada kat sini? Aku Akil. Budak luar. Aku masuk kampung ni sebab aku nak tulis novel cerita seram. Cerita hantu. Aku dengar pun dah seram ni. Habis tu, Puteri siapa? Puteri tu anak jiran Nek Pah. Hantu yang ada ditangkap, lepas tu terlepas, dia orang suka kacau Puteri. Sebab Puteri lemah semangat. Jom kita cari dia. Jom. Tak apalah. Dia tak apa pula. Apa? Nenek tak bagi keluar. Alah, bukan dia tahu pun. Jomlah cari dia. Okey. You bagi ya. Tri. Puteri di pintu mandi. Jom. Tu bukan Puteri? Jom. Boleh. Ni. Tapi kalau bukan dia, kau tanya dia juga kalau dia ada nampak siapa yang lalu kat sini. Hah? Kau tanya. Tak malu pun. Kak. Tumpah tanya, akaknya Puteri ke? Puteri? Taklah. Saya princess. Kak, sorry salah orang. Salah orang. Salah orang. Ya. Bukan Puteri, princess. Tak. Siapa nama dia? Princess. Princess Puteri sama lah. Lain. Cik, adik. Mata macam kuala kan? Dia kot. Aku sedialah. Puteri. Dia kena masuk. Bawa dia jumpa nenek aku. Bawa balik rumah. Puteri. Kita orang jumpa dia tepi sungai tu ni. Lupa melejak macam ni ya. Betul. Aku mencari-carilah dengan mak dia. Tak jumpa-jumpa. Bukan takat aku dengan mak dia saja. Tok Penghulu pun aku hegahkan mencari. Tak jumpa-jumpa. Semalam aku dah masukkan hantu tu dalam botol. Tak macam mana. Ada yang kata tangan pecahkan botol tu. Ha! Tengok apa dah jadi. Saya tak sengaja. Kalau sengaja semua saya pecahkan. Kau jangan nak berdrama sangatlah. Aku kena selesaikan masalah ni. Kalau sesiapa berani keluar dari tempat ini, senapan kontot akan meletup. Ada faham? Ada faham? Ada. Dah macam askar dah nenek kau ni. Hei, aku dengar apa kau cakap. Aku belum berani
lagi. Mulut tu. Sakit, Masa Sos. Aku suka makan pucuk-pucuk ulam ya. Sakit. Sakit. Kau apa? Aku tak buat apa-apa. Tak pegang pun. Putri hilang. Lah, kau ke mana tadi? Macam mana Putri boleh hilang? Saya ada je, Nek, kat situ tadi, Nek. Tiba-tiba dia hilang. Saya pun tak perasan bila dia pergi, Nek. Kan aku suruh kau jaga tadi. Hane, cucu aku mana? Tu, pingsan. Ha, bagus. Aku memang nak si mangkuk air ni pingsan. Menyusahkan aku saja. Hei, ni Albab. Hei, aku lupa nama kau apa. Akil. Ha, Akil. Kau tahu tak? Kita semua ni dalam bahaya. Hantu tu masih terlepas. Putri pula hilang lagi. Nek, saya tahu dia mesti pergi sungai tu balik tu, Nek. Jom. Hei, kau ni sengalah. Hantu tu takkan bawa Putri tu ke sungai. Sebab dia tu takut air. Betul lagi mana, Nek? Jom. Ha, aku tahu tempatnya. You just follow me. Okey. Tapi kat mana? Kalau kau nak tahu, kau kejar aku. Alah, nak kejar lagi ke? Nek, laju ni, Nek. Hei, kau jangan cakap banyaklah. Kalau kau nak ikut aku, diam. Duduk sini. Dengar sini aku nak pesan. Kalau kau nampak apa-apa, kau jangan jerit. Apa dah buat ni? Kamu diamlah. Kil, kau okey tak? Kau dah nampak aku okey ke? Jangan tegur. Hei. Sini ya. Pancing tiada. Jala ditembak. Hah? Kepah dimakan. Terasa loyak. Pantang anak Melayu dicabar. Ini Nepah. Bama Melaya. Hijau apa? Jangan mantap kata orang tua. Takut diri sendiri yang menana.
Kalau orang tua kata jangan, maka janganlah.